Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar KKQ yang dikasihi sekalian. InsyaAllah dalam video kali ini saya cuba berikan contoh yang pertama, pengenalan atau asas Taranum Bayati melalui petikan ayat-ayat surah Al-Fatihah. Contoh yang pertama ini saya cuba menggunakan tabakat suara atau nada permulaan suara yang paling rendah yang saya mampu. Nanti pelajar boleh pilih sama ada video yang ini pertama, video kedua dan video selanjutnya. Saya cuba berikan 3 contoh yang berbeza-beza nada dia supaya dapat dipilih yang mana sesuai dengan tabakat suara masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pelajar dan para peserta susah tangkap nada isti'adzah, sekurang-kurangnya cuba masukkan suara yang betul sama dengan yang saya contohkan pada irama nada basmalah ini. Saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk harakat pertama, nada suara dan iramanya lebih kurang sama dengan harakat ataupun irama basmalah tadi. Dengar baik-baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pindah ke harakat kedua, naik suara sikit je. Naik suara, masukkan nada suara dengan tepat. Harakat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan mata hujung dia. Saya adjust sikit, saya ringkaskan lagi. Contoh kedua ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh kedua, mahatahnya lebih ringkas. Seterusnya, pindah ke harakat ketiga, suara naik sikit dan masuk suara nawa, suara tegak. Maliki yaumiddin. Saya ulang semula. Maliki yaumiddin. Sekarang saya pindah ke harakat keempat. Harakat keempat saya gunakan jalan dibahagi dua atau jalan qita'ah. Ini sepotong satu qita'ah dari harakat keempat yang belum sempurna. Perhatikan baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mahattah, bunyi akhir harakat keempat, potongan yang pertama ini ke atas. Maksudnya dia belum habis, belum sempurna. Sebelum bila ke atas, ada gerak suara ke bawah dulu. Kanas, suara ke bawah. Ta'i, ta masih kat bawah, in baru naik atas. Kanas
nasta'in. Saya ulang lagi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Selanjutnya, masih harakat keempat, sambungan kepada harakat tadi, qita'ah tadi. Ini nak pastikan harakat empat ni sempurna. Suara akan naik terus di pangkal dan di hujung menurun semula. Teliti baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang saya pindah ke harakat kelima. Harakat kelima, Taranum Bayati ini juga dipanggil dan dikenali Taranum Bayati Husaini. Harakat kelima. Teliti baik-baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, saya ulang lagi sekali. Saya bawa dan saya contohkan ke semua harakat ini dengan perlahan untuk memudahkan pendengar. Di samping itu, saya kurangkan gerak suara, bunga suara ataupun burdah. Saya ambil asasnya sahaja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan saya masuk ke harakat ke-6, harakat terakhir dalam contoh saya. Saya tidak lanjutkan ke harakat ke-7, memadai harakat ke-6, nada suara jawab, nada suara tinggi. Okey ya. Dengar dan teliti baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim walad Dallin. Saya ulang lagi sekali. Bayati harakat ke-6 Husaini sebagai penutup contoh Taranum Bayati petikan surah Al-Fatihah. Dengar baik. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai contoh yang pertama, nada suara yang pertama. Bagi pelajar-pelajar, bagi pendengar yang dirasakan sesuai dengan suara, dengan nada ini, boleh gunakan nada suara ini untuk dilatih memahami dan menguasai asas Taranum Bayati daripada petikan surah Al-Fatihah. Terima kasih. Sehingga bertemu lagi dalam video-video yang selanjutnya, contoh-contoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.